Saya seriously tahu tak expect yang mouse seringan macam ni boleh rasa sedap bila guna. Sebab berat dia cuma 36 gram je. So first impression bila unbox dan pegang, of course saya rasa macam kau pegang barang murah. Menggunakan low quality material macam barang kosong kat dalam. Sebab ringan gila. Dia satu feel yang pelik pegang mouse seringan macam ni. Tapi bila saya connect dan guna mouse ni, dia instantly rasa sedap. So ini Corsair Saber V2 Pro, wireless mouse dengan 8000Hz polling rate, 33K DPI Corsair Marksman S sensor, dan bateri dia boleh bertahan sehingga 70 jam. So dengan mouse ni tak perlu risau pasal mouse wireless terasa delay. Design dia simple je, nothing fancy kat sini. Tapi korang boleh tampal grip tape ni lagi cantik. Tapi bukanlah takat untuk nak cantik je, memang sedap untuk pegang. So better tampal. Untuk customization mouse ni korang tak perlu install sebarang software, just guna Corsair Web Hub dekat internet browser korang. Tapi kalau korang nak shortcut untuk ubah setting DPI, just tekan back button dekat sini dan left click serentak hold sampai lampu dia ni berkelip sekali. Untuk connection korang boleh guna secara wireless ataupun connect menggunakan kabel USB yang dia dah provide. Mouse ni mainly build for gamers, tapi untuk kerja-kerja kreatif pun okey. So kalau korang berminat dengan mouse ni, korang boleh check Corsair Saber V2 Pro.